ada juga kes di mana terkena dua-dua sini. Contohnya you sekarang ni dah tahun 2022, you nak declare tahun 2019. Sepatutnya tahun 2019 you kena declare dulu. 17 Januari 2020 you dah lewat berapa tahun ni? 17 Januari 2021 dah. Ini 17 Januari 2022. So 2019 baru you nak declare hari ni. You dah lewat, you dah kena berapa ni? Ni 15 tahun. Yang ni tempat lagi lah 25%. So katakanlah alamak sudah terlewat declare ya. Jadi tuan-tuan kan pergi jumpa konsultan tu, tuan-tuan pergi declare cukai, declare tuan-tuan pun declare sebanyak 10k untuk dah buat account semua, ada receipt semua, listing semua, tuan-tuan pun declare lah sebanyak 10k. Lepas tu bila tuan-tuan declare kan okay lah, dah settle lah. Tapi sebabkan lewat jadi lah kita tambahan 25%, kita kena bayar lagi 2.5. Lepas tu tak lama kemudian bila election dah diimport, dia pun nak buat audit lah secara random. Dia pun pergi kat Primus tuan-tuan, dia nak buat audit, dia dah ada dah kertas siasatan, dah ada dah dia punya borang kisah yang dia hantar. So sekarang ni katakanlah pada 17/8/2022 dia datang pada Primus tuan-tuan, dia buat audit. Tengok tuan-tuan gagal menentukan receipt expenses, menyebabkan tuan-tuan terkurang lapor sebanyak 10,000. Patutnya tuan-tuan lapor 20,000, terkurang lapor 10,000. Jadi dekat sini tuan-tuan tengah bayar lagi compound bernilai 4.5k. Kenapa 4.5k? 45 time. So berapa compound yang tuan-tuan kena bayar? Compound yang tuan-tuan kena bayar adalah sebenarnya 2.5k tambah 4.5k 7k.